tak boleh pasang lagu lah guys, sebab korang nak upload kat YouTube kan. Okay, jangan gerak, kita nak pakai kat kening. Okay, angkat kening. Okay, di sebelah. After this, I want to check your eyes, okay? So, sabar. Tap that screen sampai 100k, I'm going to do your makeup. Okay, tak apa, relax, sabar. Esok nak kerja kan? Esok nak sekolah kan? Okay. Tak, ni magnetic lashes. Now let's do your eyelashes. Buka mata. Mata macam merah. Korang sekolah lah best. Sekolah ada kawan-kawan. Duduk rumah apa barang weh. Okay, now you punya mata macam merah. Dance, thank you dance. Korang jom target 1k diamonds. Kejap mata korang macam merah. Korang ada isap apa-apa ke? Tak ada? Okay, jom kita cuci mata ni menggunakan benda yang betul. Kejap. Buka mata, buka mata. Buka mata. Merah gila. Korang tak ada ambil barang ke apa kan? Oh, ada apply kerja. Oh, patutlah mata pedih. Buka mata, buka mata. Ini mata-mata orang yang baru lepas hantar resume lah. Okay. Okay, macam ada habuk, okay. Jangan gerak. Okay, memang ada something kat mata. So, jom kita cabut habuk satu persatu permata. By the way, korang kalau takut terlepas live esok, follow this account, okay? Kita akan live hari-hari walaupun mata aku sendiri merah. Eye drop kejap nanti kita bagi eye drop besar punya. Tap screen 30k likes, nanti kita letak. Okay, buka mata. Okay, one thing about eyelash serum, jangan dengar cakap orang, sebab aku dah try segala eyelash serum, semuanya mata merah weh. Sebab eyelash serum tu dia macam minyak. Lepas tu bila minyak masuk mata, mata aku jadi merah weh, pedih. Diorang ni main review je lash serum tapi memedihkan, tipu siapa. Benda nate diorang tu. Okay, kita dah bersihkan habuk-habuk tu. Setelah aku cakap, saya tak pasti 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu. Ni lah YT saya. Okay, now kita dah cabut habuk-habuk tu. Now kita nak letak eye drop. Kejap sabar tau Nate. Dah ambil eye drop yang besar punya. Sabar Tak percaya sangat diorang suruh pakai eye mo. Pakai je yang besar ni. Sebelum ni pakai eye mo tapi tak percaya eye mo tu. Tak, ni serius. In real life pun aku guna ni. Kejap besar ni. Okay, kat mata.
kalau korang takut terlepas live esok, follow account ni, okay? Sebab target aku minggu ni, aku nak buat live hari-hari tiap malam, walaupun mata aku sendiri merah. Okay, buka mata. Kenapa terpaksa leave? Okay, buka mata. Mak suruh tidur. Okay. Tak weh, ini kan, nampak tak ni? For sensitive eyes. Mata aku ni sensitive tau. Ni je okay. Okay. Opticare sterile. Okay. Ada je rotor tapi kecil lah. Okay. Now, jom sambung your skincare, bra. Let's start with this serum. Jangan pakai expired. Kau nak buta kau. Bahaya tau. Weh, kalau kau pakai eye drop yang ada expired, kau bakal buta. Okay? Korang yang duk suruh pakai Aimo, Roto, semua tu aku dah cuba. Semua dah expired. Jangan, dia ada tarik ruput guys. Bahaya weh untuk mata. Korang tak sayang mata korang Okay, let's start with the serum. Okay. Hai Ashraf. Ashraf support dalam kita ni. Tak semangat lah Ashraf. Weh, banyaknya weh. Topi. Nice topi guys. Topi. Nice topi guys. Jangan nanti orang ingat aku yang NPC. Aku tu bukan NPC. Aku lebih better daripada NPC. Kalau NPC nombor 1 kat Malaysia, aku nombor 1 lagi atas daripada NPC. Ya. Weh, asal ada bulu ya? Weh, ada bulu tu. Tahu tak, bila korang type emoji hantu macam ni kan, bahaya tau. Sebab bila korang cakap esok sekolah, macam tu, dia macam hai, esok sekolah, wah, nak komen kat live akak ni lah, nak beritahu dia, hai, esok sekolah, dia macam dia macam pelik sikit. Macam tu. Dari tadi tahu masalahnya orang masuk, hai, esok sekolah, memanglah esok sekolah. Okay, now jom sambung on your acne treatment. Nampak tak record button ni? Ini sebab bila kau tak pakai serum, kau akan tumbuh butang record. Okay, kita tengah screen recording ni, guna ni. Okay. Tak ingat lah lens ni kuat apa, tapi macam grey something. Nanti I share dekat IG story. Okay, korang support my IG. Okay, siapa kat belakang tu? Itu bunga weh, nampak ke pagi. Okay, now let's start with your whitening skincare. Itu viral weh. Ada orang tu kata 10 skin tak lawa. Semak lah teh. 10 skin tak lawa, 10 skin tak lawa. Jangan jaga banyak. Sorry. Mana ada skincare yang boleh whitening. Yang ni untuk macam apa bila ada kulit rosak,
Dia sekata kan, ada influencer tu semak lah teh. By the way, thank you tau join live ni. Aku sebenarnya tak semangat nak buat live hari-hari, tapi I try hari-hari buat live for you guys. So follow and join my live, okay? Thank you. Apa nama? Ryan, Man, Khairi, Shah, Ashraf yang join live saya. Ini untuk ketiak. Berkali-kali aku cuba apa pula ni? Cuba apa? Tak faham. Okay. Now. Cuba ratakan. Tak tahu lah. Buat ketiak lah. Tak pakai pun ke ketiak. Okay, tutup mata and relax. Tak, kita tak single. Relax. 100 kan nanti kita buat UV makeup. Kita buat makeup lawa punya. Kejap. Mana tu? Bibir nampak kering. Bibir kalau kering, you kena pakai yang macam ada aloe vera. Aloe vera boleh melembabkan bibir and boleh memperbaiki bibir. Okay, senyum. Semua orang 149 5 orang dalam ni, tolong senyum, okay? Simpan gigi tu. Jangan cakap macam tu pula. Kenapa? Senyum. ASMR personality, okay? Nak rehat kejap tak? Kita sambung satu buku ASMR personality. Siapa yang nak ASMR personality? Nak ke tak nak? Ini usaha duit. Nak ke tak nak? Kita open poll. Kita open poll. Okay, korang masuk dalam ni. Sabar, korang kena tekan satu benda ni. Okay, merah ASMR personality, rehat kejap. Biru teruskan skincare. Kita rehat kejap. Satu buku. Skincare ASMR personality book. Macam ramai yang nak skincare. Tak, ada yang tak tekan pun. Dia type je emoji lain. Korang ni gatal betul. Kau gatal Okay lah, kita sambung skincare, okay? Kejap lagi baru kita buat. After dah siap you punya skincare, before makeup 100k likes makeup, baru kita buat ASMR personality bedtime story. Dia macam buku psikologi tau. Okay, senyum. Yang berjaya menang untuk kita punya ASMR skincare. Senyum sekarang. Senyum. Hihi. Esok kita akan live lagi, guys, supaya korang sebelum tidur akan make up lah. Boleh tak sambil tu you study pengalaman zaman study paling bercabar? Pengalaman paling bercabar time study adalah kita campur tau group assignment dengan member kita sendiri. Memang pantik betul tu, kau tahu tak? Member ni kau tak boleh jadikan group assignment. Memang semua tak function lah. Itu sorry saya geram. Okay, semua tu kita pakai perfume sebab ada yang nak minta perfume. Kau faham tak? Kita ada dua jenis perfume. Satu perfume bentuk
bentuk balm, lagi satu bentuk spray. Sekejap I tunjuk you. Faham tak? Member untuk lepak, bukan member untuk study. Semua tak function. Okay, this one is spray. Tapi I don't care pun, sebab on my last semester I got 4 flat. Sebab apa? Aku jaga weh. Aku buat assignment dengan siapa? Kisahlah orang nak cakap select apa. Pengalaman paling teruk time study adalah kena buat research pasal personality student. Itu susah. Sama je dari zaman sekolah kan. Kau kena cari orang betul-betul nak siapkan group work yang betul-betul serius. Memang akan ada orang yang jadi aku tak kisah. Tapi kan yang kisah nanti kita kan tak sakit tau. Sakit hati makan diri. Okay, now let's prep your under eyes. Sabar je lah. Korang nak habis pukul apa? Korang tak tidur lagi ni, korang tidur pukul apa? Gila, apa tidur pukul 4? Okey tak? Selalunya orang tak boleh tidur ni, dia macam ada masalah overthinking. Overthinking pasal apa sebenarnya? Last minute. Okay, thank you guys yang follow. Esok kita akan live lagi tau. I will try live hari-hari for you. Alright. Okay, now ada eye prep lagi satu. Thank you follow. Wait, dah nak 50k likes. Thank you guys. If you are insecure with your eyes, so we got eye cream. Ramai orang yang tak setuju when I say this. Like, kalau kau insecure kan, jangan insecure tapi tak buat apa-apa. Kau insecure tapi you need to do something. Pakai eye cream, pakai makeup. Okay, tak salah pun pakai makeup. Ya, nak ratakan. Okay, pandang atas, siap pandang atas. Alright, now kita nak sikat rambut sikit. Mana sikat rambut lah? I don't know what's to sikat rambut, but I'm just gonna use my hands. Kurang dah nak 50k likes. OMG. Okay, now bawa tidur. Okay, close your eyes. Dah tidur. Ingat sebelum tidur, maafkan semua orang. Okay, sebelum tidur, visualize awak nak jadi orang yang macam mana. Okay, awak nak jadi pelajar yang cemerlang, nak dapat A banyak dekat sekolah, betul? Everything starts with action. You kena start you punya action dengan hadir ke sekolah.
tahu tak 90% kejayaan bermula dengan showing up hadir. Hadir ke majlis ilmu, hadir untuk upgrade diri mereka. Okay, kejap nak ambil power bank sebab kita punya phone ni dia tak tahan lama guys. After this, I'm gonna do your lip treatment. By the way, this is tak kisahlah kelas belakang ke, kelas tepi ke, kelas depan ke, yang penting you belajar. Okay, kelas depan belakang ni tak menentukan apa-apa pun. Yang penting habis tu awal kau habis sekolah dapat keputusan cemerlang. Yang paling penting. Okay, apa tu sangat lip gloss aku ni. Thank you for the paper crane. Tengok, even though korang bagi satu gift pun, korang still boleh dapat title user, title gifter dekat sebelah nama. So antara benefit kalau korang share you punya diamond melalui gift, I senang nak notice you macam user not found. Wish title gifter tinggi weh. Macam dia ni level 21 weh, sultan weh. Macam tu. Okay, senyum. Thank you. Apa nama? Tu sana nama. Mau nak sebut. Okay, korang 100k likes baru kita start kita punya makeup. Okay, now I'm gonna do like one more layer of skincare. Cepat guys, sikit lagi nak 100k likes. Sementara tu, let's do your skincare. Kalau you ada masalah tidur, percayalah, kalau kita nak tidur, kita kena start dengan pura-pura tidur. So tutup lampu, hormon akan badan you akan keluarkan hormon, satu hormon melatonin. You tak boleh tidur dekat bilik yang cerah sebab otak you ingat, oh siang. Hadap sekolah kan kena rasa down. Hadap je. Dia toxic tu macam mana? Cuba you explain toxic tu macam mana. Tapi rumah saya belakangnya kumpul, jadi saya takut. So cakap belakang tu tak toksik, kalau dia cakap depan baru toksik. Hai, saya tengok SM awak dari pregnant dan sekarang. Oh, thank you Syah. Dia cakap belakang, kita tak dengar. So macam, apa nak kisah kan? Cakap belakang, bukan cakap depan. Janganlah Danish. Kita time PKP bocah weh time PKP. Aku tengok YouTube aku time PKP. Cakap pasal saya depan-depan. Alah, cakap lah balik macam aku tu lawa. Macam tu. Kat saya kena cacat. Betul ke kau cacat? Tak betul kan? Time bocah tu lah best. Zaman kacik ada ke? Tengah cakap ni kena borak ni. Ajaklah borak. Adam malam mak Adam ni. Okay, tak ada satu ASMR yang aku sangat suka sekarang. Nama dia Unintentional ASMR. Dia macam ASMR yang tak sengaja,
datang saya speech dia orang lah dosa, dia orang kotak kita, dia orang yang dapat dosa. Tak apa, tahu tak kenapa syurga tu mahal? Sebab tak senang. Okay, tak apa, sabar, Allah akan gantikan dengan benda yang lebih baik. Cepatnya ngomong, biasalah kita live host. Akak saya esok. UBBM tu apa guys? UBBM tu apa guys? Thank you Danish. Okay, korang sikit lagi nak 100k likes. Now macam ada bulu dekat muka. So jom. Oh, ujian tu bahasa Melayu. Tak apa, baca karangan je. You boleh. Sejarah sangat susah. Kata-kata semangat untuk orang yang nak berujian tutur. Kau daripada kecil kau tak boleh stop bercakap. Kenapa time ujian bertutur kau nak ajar-ajar tak boleh bercakap? Okay, I'm going to psycho you. Kau akan dapat A dalam ujian bertutur. Sebab apa? Aku tahu kau ni jenis yang banyak cakap. Esok ujian bertutur, bakat kau yang terpendam bakal keluar. Okay? Percaya pada diri. Semoga bakat kau bergosip dalam kelas, dekat kantin, bakal keluar esok waktu ujian bertutur. Ni semua mitos, okay? Orang asyik cakap ujian bertutur susah. Itu semua mitos saja nak menakut-nakutkan budak sekolah sekarang. Tapi kau takkan tertipu dengan penipuan sistem pendidikan yang acah-acah nak bagi tahu bahawasanya ujian bertutur tu susah. Come on guys, kita ni generasi teknologi. Kau setiap hari bergosip dekat kelas, bergosip pasal TikTok lah, apalah. Takkanlah time ujian bahasa Melayu esok kau tak boleh. Engkau ni dah kenapa, betul tak? So inilah dia sesi mensaiko budak-budak sekolah yang nak SPM esok. Supaya apa? Korang nak kejam-kejam aku, kejamlah. Tapi masalahnya satu hari kau akan, lepas je ujian bertutur, kau akan cakap menyesalnya tak buat lebih baik. Kenapa kau tak buat lebih baik? Sebab kau nervous. Okay, kita ni lembut. Okay, tak nak yang kasar-kasar, nak yang lembut-lembut. Okay, for you guys yang nak bertutur esok, ingat, kita sama-sama ada bakat bergosip. Dekat dalam kelas, time kat kantin, tengah makan nasi lemak, kita non-stop bergosip, betul tak? Tak apa, jangan overthinking sangat pasal esok. Ujian bertutur ni macam bercakap hari-hari. Kadang-kadang dekat tangga pun, lepak-lepak dengan kawan-kawan pun, kita non-stop bercakap, betul tak? Jangan risau, esok semoga bakat terpendam korang iaitu bercakap, tak boleh stop bercakap, akan terkeluar. Okay? Daripada kecil kita dah boleh bercakap. Daripada darjah 1 awak tak boleh stop bercakap, betul tak? Tak apa, ujian bahasa Melayu ni bertutur, jangan anggap dia sebagai ujian, tapi anggap dia sebagai peluang untuk aku bercakap sampai habis. Kau kena dengar cikgu, kau kena dengar cakap apa yang aku nak cakap, kau kena dengar pendapat aku. Sebab apa? Sebelum ni aku bergosip, kau tak dengar aku bergosip. Benci hatan cikgu tak masuk kelas je, mesti budak lelaki duduk tangga nak lalu tandas pun malas. Nak buat macam mana? Lelaki berasal daripada tangga.